Yang pertama kita perlu fahami kenapa alif lam litta'rif tidak boleh bertemu dengan tanwin di dalam satu kalimah. Contohnya perkataan rajulun. Jika kita masukkan alif lam litta'rif dalam perkataan rajulun, kita tak boleh baca ar-rajulun. Kita kena baca ar-rajulu. Itu kerana alif lam litta'rif jika masuk ke dalam satu kalimah, ia akan menjadikan perkataan itu ma'rifah. Manakala tanwin pada sebahagian keadaan ia datang ataupun ia masuk ke dalam satu kalimah untuk menunjukkan kepada kalimah tersebut ialah ma'rifah. Contohnya pada perkataan sibawih. Perkataan sibawih jika kita baca sibawaihi, maka sibawih tersebut menunjukkan kepada al-imam sibawih yang ma'ruf. Manakala jika kita baca sibawaihin dengan kita meletakkan tanwin, maka perkataan tersebut akan menjadi nakirah, iaitu mana-mana orang yang bernama sibawih. Jadi disebabkan itu alif lam litta'rif tidak boleh bertemu dengan tanwin, yang mana mereka berdua saling bercanggah. Satu untuk menunjukkan kepada perkataan itu ma'rifah, manakala satu lagi untuk menunjukkan kepada perkataan itu nakirah. Jadi ini berbeza dengan nun iwad anit tanwin yang ada pada perkataan musanna dan jamak. Contohnya ar-rajulani. Ar-rajulani, kenapa alif lam litta'rif boleh bertemu dengan nun iwad anit tanwin? Ini kerana nun iwad anit tanwin tidak digunakan untuk menunjukkan kepada perkataan itu nakirah. Adapun masalah ini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan nun yang ada pada musanna dan jamak muzakkar salim tersebut ialah nun iwad anit tanwin seperti yang kita terangkan. Sebahagian lagi seperti Al-Imam Ibn Malik mengatakan bahawa nun tersebut bukanlah nun iwad anit tanwin, tetapi nun tersebut datang untuk lidaf'i tawahhumil idhafah wal ifrad, untuk menghalang daripada kita sangkakan perkataan itu idhafah ataupun mudhaf, dan untuk menghalang daripada perkataan musanna dan jamak itu kita sangkakan ia ialah perkataan mufrad. Nanti kalau ada masa kita akan terang pada video yang akan datang pandangan Al-Imam Ibn Malik tersebut.